Dalam dunia pendidikan hari ini, keselamatan di sekolah bukan lagi sekadar guru disiplin, kamera CCTV atau peraturan ketat. Keselamatan sebenar bermula daripada hati, emosi dan akhlak seorang anak. Inilah asas Brainy Bunch. Kita panggil sebagai 5 Brainy Excellences yang merangkupi excellence of iman, excellence of fitness, excellence of academic, excellence of life skills dan juga excellence of emotional. Di 5 perkara yang holistik ni yang kita terapkan dalam tadika bermula daripada umur 2 tahun sampailah ke 6 tahun. Asas diterapkan untuk membina anak bukan sahaja pandai tetapi beradab. Setiap tahun dalam Brainy Bunch, pada bulan pertama, bulan Januari, kita akan fokuskan sebagai kita panggil sebagai ground rules. Ground rules ni adalah nak jadikan student kita grounded. Maknanya dia sopan, dia beradab. So apa aktiviti dia adalah dia akan belajar macam mana nak mengikut arahan. As simple as cara berjalan di atas garisan, berjalan dalam bulatan, cara duduk yang betul, cara push and pull chair, cara makan. Why you like Brainy Bunch? I like the people. They all of my friends, and I also can play bigger with my friends. And then? Can you sleep here? Oh, Nice. I think Hindu and Black good. Oh. Or auntie rice like this. All auntie It's good. is good. Pendidikan Islam bukan subjek. Ia adalah lifestyle. Setiap pagi, setiap kelas, setiap interaksi. Jadi kita praktis daripada awal, kita panggil sebagai daily success routine. Daripada pagi, student sampai pukul 7, dia akan ada perhimpunan pagi. Dalam perhimpunan tu akan ada Asmaul Husna, ada solat duha, dia akan ada doa untuk mak ayah dia, dia akan ada zikir, dia akan ada bacaan I am statement. I am statement ni adalah daily affirmation. Dia ada teks yang dia kena baca setiap hari. Contohnya dia akan sebut I am humble, I am kind, I am loving, I love my parents, I love my school. Bunyi simple tapi sebenarnya dia effect dia punya subconscious mind dia for the long run, ya kan? Brainy Bunch menggabungkan Islamic Montessori. Setiap pelajar dipantau emosi, akademik dan akhlak. Yang paling penting, elemen empathy. Empathy ni perlu diajar, perlu diterapkan. Macam mana dia nak jaga kawan dia, macam mana dia nak take care of junior dia. Sebab tu kita dalam konsep mixed age classroom, daripada 4 hingga 6 tahun dalam satu kelas. Jadi berlaku proses-proses empathy, proses mengajar, proses memahami kawan dia. Mungkin hari ni kawan dia tak sihat, kawannya ni pula emosi, menangis, kawan ni pula tak pandai buat ni, dia memahami. Setiap interaksi, setiap rutin, setiap permainan dan setiap aktiviti menjadi latihan untuk membina jiwa anak yang selamat secara emosi, selamat secara sosial dan selamat secara rohani. Anak-anak bukan sekadar belajar, tetapi belajar untuk menjadi beradab, bijak dan yakin menghadapi dunia. Persekitaran sekolah yang terkawal, senyap dan tenang ini dirasai oleh kami. Sedangkan ketika kru kami berada di situ, ada lebih 1,000 pelajar. Diorang belajar pun dalam keadaan yang tenang. Dia makan pun dalam keadaan tenang. Dia bersukan pun dalam keadaan yang terkawal dan tenang.